Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Amsyad Takif bin Zulkifli dan wakil pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Derma dengan kod REE 0059. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 yang memfokuskan tentang pembentukan murid secara holistik. Teras utamanya bertujuan untuk melahirkan generasi yang seimbang daripada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Ciri-ciri murid sejahtera yang pertama ialah beradab, mempunyai nilai murni, akhlak terpuji, menghormati orang lain dan sebagainya. Ciri kedua murid sejahtera ialah menguasai pelbagai bidang dan mempunyai pemikiran yang kritis. Ciri murid sejahtera yang ketiga ialah berkemahiran, yakni mempunyai kemahiran praktikal serta pelbagai kemahiran insaniah. Sebagai contoh, soft skill. Keempat ialah berdaya tahan, yakni tabah menghadapi cabaran dan berkeupayaan untuk menyesuaikan diri. Ciri yang kelima, berkeyakinan, yakni percaya pada diri sendiri dan terus maju ke hadapan dan terus menyumbang kepada masyarakat. Kesimpulannya, apabila warga sekolah kita mengamalkan nilai-nilai kesejahteraan ini, dapat melahirkan murid yang cemerlang daripada segi intelek, malah membina generasi madani yang berakhlak mulia serta dapat mampu untuk memacu negara kita Malaysia ke mercu kejayaan yang lebih gemilang. Assalamualaikum.